Assalamualaikum kepada semua. Saya berbesar hati dapat hadir hari ini ke program yang diadakan kerana saya percaya dengan pendidikan seksualiti holistik ini akan dapat mendidik anak-anak yang dengan keadaan sekarang dengan pendedahan di internet dan sebagainya. Program ini harus diteruskan lagi dan dipanjangkan lagi kepada sekolah-sekolah dan juga masyarakat di luar sana. Terima kasih. Dalam perbincangan bila kita buat program ini pun kita melihat ini bukan hanya one off program, hanya berhenti di sini. Kita melihat supaya mungkin ada sokongan, kita akan ada tim sokongan untuk penerusan dan kita akan dapat menjalankan di kawasan-kawasan lain insya-Allah. Health and One Sexuality ini adalah isu manusiawi tentang hubungan, tentang maruah diri dan pembentukan karakter. Sekiranya kita salurkan fitrah ini dengan betul, pastinya mereka menjadi seorang dewasa dengan penuh matang, dengan penuh tersalur emosi dan nafsu mereka melalui tata cara yang benar. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita rasmikan seminar pendidikan seksualiti holistik. Kita mahu anak keliru berdekatan diri di session. Bila topik berkaitan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, kami sebagai ibu bapa Program Kalikor Cilik. Terima kasih. Kursus ini sangat baik untuk ibu bapa dan saya alhamdulillah bersyukur sangat bertuah dipilih dan terpilih oleh Allah untuk mengikuti kursus ini. Dan saya haraplah kursus ini dilaksanakan di sekolah. So saya sebagai parents kepada 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. So daripada tadi kita dapat pendedahan lah macam mana cara jawab dengan berhemah dan sebagainya. Dan harap seminar yang seperti ini sentiasa diadakan untuk pengetahuan bersama lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.